Okey, hari ni ada dua berita baik aku nak kongsi dengan korang semua. Yang pertama, Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri KPM Pendidikan, telah pun membuat laporan polis dan juga laporan kepada MCMC terhadap Cyber Trooper Perikatan Nasional Syarul Emma ataupun Ratu Naga di atas video fitnah terhadap budak-budak sekolah SJKC. Kononnya budak-budak SJKC menyanyikan lagu Negaraku dalam bahasa Mandarin, bahasa Cina. Yang kedua, pegawai kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, telah pun menghantar surat saman LOD kepada Cyber Trooper Sanusi Tam Jebat. Yang mana video yang dimuat naik oleh Tam Jebat berunsur fitnah terhadap Datuk Seri Saifuddin dalam isu sumbangan tabung Aidilfitri kepada pemain bola Kedah KDFC. Eloklah dua orang ni. Seorang Saitro Muhyiddin Yassin, seorang lagi Saitro Sanusi. Dua-dua ni bercakap pejuang Islam. Tapi mulut hari-hari duk tabur fitnah tak habis-habis. Tahniah diucapkan kepada Menteri Pendidikan dan juga Menteri Dalam Negeri kerana bertindak tegas dalam isu fitnah, tidak membenarkan sebarang fitnah berleluasa. Tindakan tegas perlu diambil dan aku harap kes ini tidak berakhir dengan kata maaf. Teruskan, proceed, bawa ke mahkamah. Jadikan perkara ini satu pengajaran kepada puak-puak Perikatan Nasional yang hari-hari duk fitnah orang tak habis-habis. Jadi siapa lagi nak tabur fitnah? Silakan. Negara ini ada undang-undang, negara hukum. Nak bercakap, nak mengkritik, nak bantai siapa-siapa silakan. Tapi kena ingat, kita ini ada sempadannya, batasnya, limitasi dalam bercakap, dalam mengeluarkan apa-apa sahaja kenyataan. Nak berpolitik itu berpada-pada lah.